Salam kepada semua sahabat Malaya Day. Kali ini, kami membawakan satu wacana yang kami namakan sebagai siri pendedahan ketakutan sebenar Muhyiddin terhadap Hamzah. Dalam politik, pemimpin jarang jatuh kerana diserang musuh. Mereka jatuh apabila orang di sebelah mereka menjadi lebih relevan. Itulah yang sedang berlaku dalam Bersatu hari ini. Ketakutan sebenar Muhyiddin bukanlah kerana Hamzah Zainuddin mahu menjatuhkannya. Akan tetapi, ketakutan beliau lebih halus. Ketakutan apabila Hamzah tidak perlu menjatuhkannya secara langsung. Hamzah hanya perlu berfungsi sebagai wataknya sahaja. Kekuatan Hamzah ialah keupayaannya berjalan tanpa presiden. Dalam hampir semua episod politik pasca PRU15, satu realiti sukar dinafikan. Hamzah ialah wajah PN di Parlimen. Beliau yang menggerakkan strategi, mengikat kerjasama dan mengurus tekanan politik harian. Dalam bahasa politik kasar, Hamzah sebenarnya telah dan sedang menjalankan kerja seorang presiden tanpa perlu memegang jawatan presiden. Di sinilah bermulanya ketakutan Muhyiddin. Kerana dalam politik, fungsi sentiasa mengatasi struktur. Siapa yang buat kerja, dialah yang diikuti dan relevan. Muhyiddin pula terperangkap dalam struktur rigid, mesyuarat kena ikut masa dia, ikat ahli dengan disiplin dan perlembagaan parti, dan inilah yang menyebabkan Muhyiddin semakin kehilangan fungsi sebenar sebagai pemimpin politik lapangan. Hamzah ialah pemimpin boleh diterima, Muhyiddin semakin terasing. Kekuatan Hamzah bukan kerana beliau poster boy, tetapi kerana beliau bersuara lantang di Dewan Rakyat dan kerana dia boleh diterima oleh semua sisi politik. PAS selesa bekerjasama dengannya secara operasi. UMNO melihatnya sebagai orang lama yang faham permainan. MPPN pula melihatnya sebagai penyelaras, bukan penghukum kepada mana-mana pihak. Hamzah tidak membawa bagasi emosi. Beliau membawa keupayaan rundingan dan penyelesaian. Muhyiddin pula semakin dilihat sebagai defensif, dikelilingi penyokong fanatik dan sensitif terhadap kritikan dalaman. Dia dilihat seperti cacing kepanasan. Dalam politik Melayu, pemimpin yang membuat orang selesa selalunya akan menang dalam jangka panjang, walaupun tidak ada penyokong yang menjerit slogan sokongan kepadanya. Loophole terbesar Muhyiddin ialah takut pada peralihan dan anjakan politik. Dengan kata lain, dia anti perubahan. Muhyiddin tahu satu perkara yang sangat berbahaya, iaitu Hamzah tidak pernah mencabar beliau secara terbuka. Dan itulah masalahnya. Dalam politik, penentang terbuka mudah diserang, tetapi pengganti senyap tidak boleh dipatahkan dengan retorik. Hamzah tidak melawan. Beliau menunggu, dan menunggu dalam politik bermaksud membiarkan kegagalan bercakap sendiri, membiarkan MP membuat perbandingan sendiri, membiarkan masa menghakimi. Ini langkah paling berbahaya kepada Muhyiddin. Ini mencipta loophole besar dalam kepimpinan Muhyiddin, kerana setiap kegagalan kecil hari ini secara automatik menguatkan naratif Hamzah. Tuan-tuan, disiplin dalam parti bukan isu salah laku, tetapi untuk mencipta ketakutan. Di sinilah lembaga disiplin muncul sebagai alat, bukan institusi yang dihormati. Apabila Hamzah dikenakan notis lembaga disiplin, mesej sebenar bukan kepada Hamzah semata-mata. Mesejnya kepada semua pimpinan lain. Mesejnya jelas, jika Hamzah boleh dikenakan tindakan, kamu yang lain lebih mudah. Ini bukan pembersihan. Ini pengukuhan kuasa Muhyiddin melalui ketakutan. Ini bukan kerja pemimpin hebat. Ini kerja pemimpin yang sudah panik. Masalahnya, politik berasaskan ketakutan tidak melahirkan kesetiaan. Ia hanya melahirkan kepura-puraan. Dan kepura-puraan akan runtuh apabila krisis sebenar tiba. Perkara yang paling ditakuti Muhyiddin ialah menjadi tidak relevan tanpa ditumbangkan. Ketakutan paling besar Muhyiddin bukanlah kalah pemilihan parti. Bukan juga digulingkan secara paksa. Ketakutan sebenar ialah ditinggalkan secara senyap. Ini akan berlaku apabila MP mula merujuk Hamzah sebelum presiden, rakan gabungan berunding dengan Hamzah dahulu, media mengutip pandangan Hamzah sebagai suara utama, maka presiden yang masih ada jawatan, tetapi tiada lagi kuasa sebenar. Dan itulah sebabnya tindakan terhadap Hamzah kelihatan tergesa-gesa, keras dan tidak seimbang. Muhyiddin tidak melindungi parti. Beliau sedang melindungi masa depan politiknya sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Hamzah pula
tidak perlu merancang rampasan kuasa. Beliau hanya menunggu dan menjadi kuat secara semula jadi. Dalam politik, itu sudah cukup untuk dianggap ancaman paling berbahaya. Cukup sampai di sini dulu. Kita bersambung lagi dalam episod kedua siri pendedahan ketakutan sebenar Muhyiddin terhadap Hamzah. Assalamualaikum.